Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebenarnya saya nak menyahut cabaran YB Hanayo tentang statement saya buat tentang Taman Segar. Sebenarnya saya bukan berkehendakkan Hanayo, saya tidak berkehendakkan Hanayo yang menjawab. Saya bertanya. Ya, sebabnya setahu saya lah, kawasan di Ceras itu banyak telah mendapat kelulusan daripada leasehold kepada freehold. Memang sesiapa sahaja yang memohon tanah daripada kerajaan pada zaman dahulu, mula-mulanya title tanah tu adalah freehold, sebabnya tanah rizab kerajaan. Ya, jadi daripada freehold tu bila kita dapat membeli tanah tu, memanglah ditukarkannya kepada leasehold. Bukan orang bangsa Cina sahaja, orang Melayu pun macam tu juga. Banyak yang mendapat macam tu. Kami sebagai orang asli, sebagai orang pribumi, mendapat treatment yang sama. Ya, jadi Hanayo ni, YB Hanayo, saya rasakan dia sebagai menteri wilayah, ya, menteri wilayah, dia memegang portfolio yang amat, walaupun negeri dia kecil, tapi portfolio dia besar. Kerana apa? Kerana penduduk di dalam wilayah ini pelbagai bangsa, ya, dan masalah dia pun banyak. Jadi semasa yang saya fahami, semasa Tan Sri Musa ke wilayah menteri wilayah dulu, ya, saya mudah sahaja kalau nak bekerjasama dengan dia. Saya telefon, saya kata ada masalah ni katakanlah di Selayang, mereka ni telah ambil pinjaman daripada KWSP 10,000 nak buat perniagaan kecil. Tiba-tiba barang-barang dah kena angkut, habis dah barang-barang tempat-tempat yang dia berniaga tu sebelum mereka diberi masa yang cukup untuk berpindah. Ya, things like that lah. Jadi saya berharapkan YB Hanayo pun begitu. Semasa saya buat pertanyaan, itu pertanyaan sebenarnya, ya. Bukan saya buat tuduhan, tidak, pertanyaan. Kerana kalau you dapat tahu, ya, saya pun tak berani nak cakap kalau tak ada bahan-bahan yang sahih, ya. Tapi saya tak tahulah pejabat tanah punya cerita macam mana, sebabnya tidak diceritakan apa yang diceritakan di sini, ya. Kalau boleh, ya, kalau boleh dekatkan sikit gambar ni kat sini, ya. Ini adalah satu kenyataan daripada DAP Ceras. Ya, daripada DAP Ceras, nanti kan you ambil lah, ya, lepas ni. DAP Ceras ni dia ada satu tim yang yang bernama Service Center Legal Team. Ya, dia tulis kat sini dia telah berjaya membantu sebanyak 600 property owners di kawasan Ceras itu, ya. Ini termasuklah, dia tulis kat sini, ya. Jadi saya tak tahu. Dia tulis kat sini termasuklah Taman Segar ni, lepas tu Bandar Tun Razak, Bukit Anggerik, Taman Lenseng, Taman Orkid Desa, Taman Supreme, Ceras Jaya, Taman Billion, Taman Sweet Chow, Taman Seri Bahtera dan Taman Rakyat, ya, dekat sini. Dia kata dia punya bantuan itu berjaya, ya, berjaya membantu bangsa-bangsa mereka di kawasan tu. Jadi daripada tanah freehold kepada leasehold dan kepada freehold kembali. Jadi kat sini saya ingin menjelaskan seperti saya cakap awal tadi, ya. Kalau kita membeli tanah pada kerajaan, memanglah tanah tu tanah freehold, ya, tanah simpanan kerajaan. Jadi apabila dijual kepada siapa-siapa saja, ditukar kepada leasehold 99 tahun. Kebanyakannya mendapat 99 tahun, ya. Kalau kita tengok di Johor macam tu, di Perak pun macam tu, sama je. Ya, jadi saya berharap sangat, sebab saya dah lama di dalam masalah tanah ni dan banyak orang dah berjumpa saya. Jadi bila saya memohon kepada YB Yo itu, memohon pertolongan, cuba you tengok sekali lagi saya punya video tu, macam mana saya merendah diri, saya tunduk muka saya sebab saya malu nak minta bantuan daripada DAP, daripada bangsa asing. Walhal kami adalah pribumi, kami tak dapat. Kami tak dapat kejayaan tu. Banyak dah cuba, banyak dah orang menangis-nangis datang cuba macam mana nak tanah yang telah diambil alih, diambil balik pun pada kerajaan pun ada. Tanah mereka dijual tanpa mereka mengetahui pun ada.
Jadi yang tu yang saya nak mohon bantuan. Saya sebut kat situ macam mana, ada ke dia punya formula macam mana cara dia tu. Jadi saya tak tahu macam mana dia punya perhubungan dengan pejabat tanah, macam mana pejabat tanah jawab tu semua, sebab tak ada disiarkan di dalam media sosial, tak ada. Apa yang ada yang macam ni je. Yang saya jangkakan adalah perkara yang benar, ya. Jadi tak ada menuduh, saya tak ada fitnah pun. Hanayo ni dia nak jadi orang menteri wilayah persekutuan ni, you kena bantu semua orang. You tak bolehlah beranggap semua orang tu kira nak fitnah you, ya. Apa cara makna dia saya nak fitnah you? Saya yang mana saya tahu, saya dah berkecimpung dalam ni sejak 2007 lah. Nak membela nasib orang Melayu ni, nak dapatkan balik tanah mereka yang hilang. Dah lama dah saya dalam perkara ni. Tak pernahlah saya menuduh sesiapa.